Sejuta sinar di mata, sinarnya mempesona. Sebutir bintang di taman seni, cahayanya berseri. Biar bertahun masa beredar, satu wajah satu nama takkan pudar. Tetap jelas di ruang mata setiap gerak gaya, bergetaran merdu sinar di pesara budaya. Hingga kini menjadi sebutan, tetap terpaham namamu diingatan. Kaulah satu-satunya di antara berjuta insan teristimewa. Patah tak tumbuh lagi, hilang belum berganti, karena kau tak sendiri. Kau kebanggaan kita, kau budayawan bangsa. Legenda. Kaulah satu-satunya di antara berjuta insan teristimewa. Patah tak tumbuh lagi, hilang belum terganti, karena kau tersendiri. Kau kebanggaan kita, kau budayawan bangsa. Legenda. Legenda. Ilham dari pujangga, berdiam diri bukan artinya kau kalah. Biar cecaan sekali datang menimpa, sudahlah memang
ada di dunia. Bersuaralah kamu pada perkara berguna. Itulah sifat orang bijaksana. Iya, anak muda itu tiada mati kerana tergelincir kakinya. Tetapi anak muda itu mati tergelincir lidahnya. Berdiam dirilah kamu kepada perkara yang bukan-bukan. Bersuaralah kamu kepada perkara yang memberi kebaikan. Amboi, boleh tak? Berikanlah tenaga untuk nusa dan negara. Ini zaman kemajuan, jangan kita ketinggalan. Kasih sesama manusia seperti Anda sayangkan diri Anda. Pandang yang satu kepada yang ramai sayang. Pandang yang ramai kepada yang satu. Usahlah ditanya apakah bakti negara kepada kamu. Tapi tanyalah apakah bakti kamu untuk negara. Berjasalah kamu untuk keharmonian negara. Kau katakan kepada aku sekarang, Tuan, apakah pendapat kau atas kewajiban muda-mudi? Membela harapan dan yang segala bangsa dan agama. Bagaimanakah cara yang patut aku tunjukkan kewajiban itu? Kamu punya akal bukan? Tepuklah dada. Tanya Berikan selera. tepuk tangan di sana adenan boleh? Terima kasih. Sungguhkanlah hatimu, pertahankan ibu pertiwi. Jauhkanlah dirimu dari perkara yang merugi. Maaf mudi dan muda, ku susun jari 10. Aku bukanlah seorang pujangga, hanya seorang penyanyi biasa. Terima kasih. Assalamualaikum semua. Terima kasih Mamat. Okey, baik, kita akan teruskan dengan sebuah sesi soal tanya dengan orang-orang yang hebat-hebat pada malam ini. Okey. Tema kita permata budaya. Setiap bentuk seni ini adalah permata yang memantulkan cahaya dan jiwa bangsa kita. Dan pada malam ini kita berpeluang mendekati 3 tokoh yang telah lama menyinari dunia seni tanah air. Dari dunia tarian, seorang koreografer dan penari yang penuh karisma dan juga penerima pingat budaya pada tahun 2023. Tepukan untuk Abang Osman Abdul Hamid. Baik, dan dari dunia teater pula, kita seorang pelakon dan pengarah yang penuh jiwa. Tepukan untuk Kak Aidli Alin Mosbid. Wow, ada curtsy lagi ya. Baik, dan juga dari dunia muzik, beliau seorang pemuzik dan penggiat seni yang berjiwa halus. Kadang-kadang orang kata orangnya pun halus juga. Tepukan untuk Abang Yaziz Hassan.
Aduh, tak sampai nanti bang. Apa khabar? Okey bang, silakan duduk. Baik. Pada malam ini kita ada beberapa soalan yang kita akan ajukan kepada 3 tokoh di hadapan saya ni sekarang. Okey, jadi tanpa melengahkan masa, Abang Osman, ini dia. Kita ada soalan yang pertama buat abang. Okey, Abang Osman ni bukan nama yang asing lagi dan dah lebih 4 dekad dalam dunia tari Melayu ni. Dari zaman pentas kecil sampai ke pentas dunia. Jadi kalau Abang Osman imbas balik perjalanan yang cukup panjang ni kan, apa yang sebenarnya menjadi pendorong utama untuk menari dan berkarya hingga ke hari ini? Yang mendorong sebenarnya adalah merasakan tanggungjawab. Jadi bila saya mula belajar menari, mengenal apa guru-guru saya, dan perkara yang utama yang diberikan adalah amanah untuk melanjutkan perjuangan ini. Jadi saya lihat mereka berjuang dan itulah menjadikan satu amanah buat saya, pendorong buat saya untuk terus berada di pesada seni ini. Okey, ini baru sikit-sikit sahaja ya. Kita akan teruskan dahulu. Okey, kita kenalkan dengan Kak Adli Mosbit juga. Okey, Kak Adli ni memang nama yang sangat dikenali dalam dunia teater. Beliau juga merupakan seorang pelakon, penulis, pengarah, pendidik. Semuanya dalam satu itulah Kak Adli kita ya. Dan mungkin kita nak tahu apa yang membuat Kak Adli jatuh cinta dengan dunia teater dan apakah yang masih membakar semangat tu? Adakah abangnya? Tidak, bukan. Okey, teruskan. Pertama sekali, kalau kita cakap tentang rasa jatuh cinta lah dengan teater. Sebenarnya saya tak bermula dengan teater. Saya bermula pada umur saya 11 atau 12 tahun sebagai seorang penyanyi cilik. Penyanyi cilik. Saya ni kalau tiap-tiap tahun masa Christmas, saya suka nyanyi dalam talent time Christmas. Ala-ala Mariah Carey lah ni. Ada banyak dapat present. Dapat book prize, dapat stationery. Baguslah kan, sebab apa nanti awal mula nak pergi sekolah tu benda-benda tu semua dah siap. Betul. Jadi saya ni mula sebagai penyanyi lah. Lagu kegemaran saya ialah Rudolph the Red-Nosed Reindeer had a very shiny. Kau percaya tak? Akak ni nyanyi lagu Christmas dulu. Lagu-lagu Christmas. Betul. Jadi bila dia beralih ke lagu-lagu Melayu pula? Dia beralih ke lagu-lagu Melayu bila masuk DK Barat. Akak ni pun buat DK Barat juga. Wow. Macam itulah. Belum buat teater lagi. Belum buat lagi DK buat Barat teater. dulu. Jadi apa yang buat Kak nak buat teater? Masuk bahas. Wow. Lepas masuk bahas, petah pula bercakap. Sejak itulah rasa inilah permulaan cinta kepada dunia teater. Wow, tepukan untuk Kak Alin. Terima kasih. Ni sekarang memang kita kena speed run dahulu, ya. Kita kenalkan dahulu tokoh-tokoh kita. Kini kita ke tokoh yang seterusnya. Kita Abang Yaziz kita. Abang Yaziz ni kan kalau naik pentas, aura dia memang lain macam. Dah berpuluh tahun dalam dunia muzik tradisional, tapi semangat tu masih membara. Jadi mungkin apa yang masih buat Abang Yaziz rasa bergetar ke atau gementar bila naik pentas sampai hari ini? Assalamualaikum. Sebelum saya jawab soalan tu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih pada JS dan juga muzik kita kerana sudi menjemput kami di atas pentas ni untuk sharing session yang seperti ini. Apa yang saya buat? Sebenarnya saya selalu baca bismillah yang terutama. Ingat pada si dia yang bakat yang saya ada ini adalah satu pinjaman. Itu saja. Adakah bila saya nanti naik, dapatkah saya memberi yang terbaik ataupun dapat saya melaksanakan bakat ini dengan sebaik-baiknya. Jadi mula dengan bismillah, ingat pada dia. Itu saja. Itu saja. Tapi mungkin kita nak kenal juga abang, mungkin pada abang muda-muda dahulu. Masih muda masih lagi muda. Ya? Masih muda, alhamdulillah. Tapi masih muda lagi, mungkin abang memang terus dah berminat dengan muzik atau ada minat lain? Okey, saya dari umur 10 tahun di madrasah sama. Mula dengan DK Barat. DK Barat juga. Okey, dari DK Barat tu dari minat pada alat perkusi, bukan pada nyanyian, bukan pada gerak tari, tapi pada alat perkusi DK Barat tu. Dari situlah kerana arwah bapa saya dan juga ibu saya selalu bawa saya pergi jemputan, di situlah saya mula mengenal DK Barat tu apa,
orang bermain kompang sebagaimana. Muzik dulu ada bawah blok tu ada rock band. Betul? Saya minat pada drama je. Gitaris, bass semua saya tak Kamu minat. tak kisah ya? Tak kisah, tak tahu kenapa. Pada drama dia, pada alat perkusi. Even alat bila nampak kogiran tradisional, kan, kumpulan tradisional, saya minat pada alat perkusi rebana dondang. Oh, Hmm, macam di gitu. situ. Jadi Ya. sampai sekarang lah masih minat dengan alat perkusi hingga abang menerima anugerah Intangible Culture Award. Tepukan untuk Alhamdulillah, Abang Yazid tahun kita. lepas, ya, dia. Kenapa saya tanya? Sebab Abang Osman ni sebelum dia menjadi penari, saya dengarlah mungkin beliau akan terpesong nak jadi pemain bola sepak international. Betul ke bang? Oh ya. Saya awalnya memang tidak menjuruskan pada tarian. Saya lebih cenderung kepada olahraga. Jadi daripada primary school, secondary school, permainan yang saya berminat adalah basketball. Oh, basketball. Ya, basketball. Saya mula dengan basketball waktu primary school dan mungkin waktu tahun 74 dikeluar di akhbar saya adalah pemain Melayu yang pertama bermain bola keranjang. Wow. Ya. Dan minat saya terus ke secondary school. Saya mewakili combined school. Kemudian saya berminat dengan hoki, volleyball dan akhir saya ceburi dalam sepak bola. Itu pun kerana macam tidak dijangka lah. Satu hari latihan, saya bermain basketball di court basketball. Di padang, mereka kawan-kawan bermain bola sepak. Guru saya panggil saya, Osman, can you stand in the goalpost? Don't let the ball in. Kerana saya main basketball kan. Kerana goalkeeper semua tengah injured lah. Tiga-tiga sedang cedera. Jadi saya ganti. Selepas itu bila buka sekolah, saya first choice, goalkeeper. Wow. Dan langsung saya terlibat dengan Combined School 1978. Saya bermain Singapore Lion City Cup bersama-sama dengan Fandi Lion Ahmad. City Cup. Yes. Hebat abang. Cup Lion City. Dengan Fandi Ahmad, Razali Alia. Wow. Semua. Yeah, we played in the FS Milo. Then saya masuk ke Singapore Under 19. Last in 1981 saya bermain dengan Singapore Intermediate. Wow. Pada waktu itu juga saya menari untuk sekolah, untuk SYM lah. Jadi tahun 81 saya harus timbangkan nak menari atau nak main bola. Jadi antara nak jadi pemain bola sepak nasional kerana saya main atau bola tak? sepak, main mewakili klub seperti Tampines Rovers. Jadi abang ni Tampines sebenarnya Rovers, sebagai seorang atlet, bukan saja atlet dalam segi sukan, tapi sebagai seorang penari ni juga sebenarnya satu atlet. Betul tak? Sebab nanti tarian abang akan melompat sana, terbang sini. Pada waktu sama juga pasal terbang-terbang ni, kerana saya juga berminat dengan silat. Kalau di kampung, kita buat rumah pokok, tree house, tepi sungai, air pasang, kita terjun. Wow. Jadi Hebat. kita robust lah kan. Betul-betul. Sekarang kita tak boleh terjun sembarang bang. Tak boleh Baik, Kan? kita akan teruskan nanti dengan lebih banyak persoalan untuk tiga-tiga tokoh kita. Kita akan persembahkan nada persona dengan lagu seterusnya dahulu. Nak menari. Silakan. Nak menari. Silakan. Wah. Silakan. Mari kita semaikan hidup ini dengan benih budaya warisan budi. Mari kita meriahkan hidup ini dengan kilau budaya ibu pertiwi. Marilah sama memastikan budaya kita takkan hilang. Dongdang sayang
Dondang sayang, Pastikan usianya dengan pedoman. di dunia. Dondang sayang, Marilah kita mempertahankan. Mari kita semaikan hidup ini dengan benih budaya warisan budi. Mari kita meriahkan hidup ini dengan kilau budaya Ibu Pertiwi. Nara pesona tuan-tuan dan puan-puan. Mari kita semaikan hidup ini dengan benih budaya warisan budi. Mari kita meriahkan hidup ini dengan kilau budaya Ibu Pertiwi. Sama memastikan budaya kita tak akan hilang. Dondang sayang dan rebana dengan bersopan. Dondang sayang dan kasidah dipertahankan. Dondang sayang pastikan usianya dengan pedoman. di dunia. Dondang sayang kita mempertahankan. Dondang sayang mempertahankan. Berikan tepukan untuk mereka sekali lagi. Lagu Dondang tu memang cukup ikonik ya di negara Singapura kita ni. Dan kita kembali ke Bicara Permata bersama Abang Osman kita, Kak Alin dan juga Abang Yaziz kita. Abang Yaziz dah ngantuk ke tu Abang Yaziz? Belum. Belum Tengah Okey. gementar apa yang nak korang tanya ni. Macam tadi tengok tempat handphone lain soalan dia. Okey, tak apa. Kita teruskan soalan dengan untuk Abang Osman. Okey, Abang Osman telah menerima 2 pengiktirafan yang besar, iaitu Pingat Budaya pada 2023 dan juga Steward of Intangible Cultural Heritage pada 24. Jadi bila Abang Osman terima pengiktirafan yang sangat besar ini, apakah mungkin ada yang terlintas di hati abang, ini mungkin satu pencapaian macam wah, dahlah itu sajalah, atau abang terima ini sebagai satu amanah yang baru untuk terus berjuang? Sebenarnya saya tidak mengejar anugerah. Apa yang saya lakukan adalah kontribusi saya kepada seni, terutama sekali seni tarian Melayu di Singapura ini. Jadi apapun saya membina adalah untuk masyarakat, bagaimana kita boleh memajukan, memperkasakan seni dan budaya Melayu. Itu pegangan saya, itu kunci saya. Kerana itu amanah yang diberikan kepada saya oleh guru-guru saya. Jadi saya rasa it is never ending lah. Betul. Never ending story. InsyaAllah dengan keberkahan keluarga, rahmat dari kawan-kawan, teman-teman, doa mereka selagi hayat di kanan badan, kesihatan diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kita terus dan support from the Dengan fellow. semua orang ya. Ya, semua orang ni. Betul. Itu yang memberikan semangat dan melihat kepada bagaimana para remaja kita, muda-mudi kita, generasi yang baru, melihat mereka bersungguh-sungguh, itu lagi mendorong saya. Okey. Apatah lagi orang-orang seperti anda yang muda-muda, Terima kasih. melihat Ini kamu yang muda berkembang juga ni. terus menerus. Itu memberikan semangat lagi buat saya. Memberikan. Ya. Tapi saya boleh mencela sikit. Boleh, silakan bang. Abang Man,
Abang Man ni adalah seorang guru saya juga mentor. Walaupun Abang Man tak mengejar anugerah, tapi pengiktirafan itu perlu Abang Man. Betul bang. Ya, betul. Alhamdulillah. Ya, Betul. ya, ya. Tepukan untuk Abang Osman kita. Kita doakan ya abang, semoga abang InsyaAllah, terus insyaAllah. berjaya dan terus kesihatan tu Amin, baik ya bang. amin, amin, Dia amin. boleh terus berkarya. Baik, ni soalan seterusnya untuk Kak Alin kita. Kak Alin ni dah bawa teater Melayu ke pelbagai negara. Ke Scotland, Australia, Hong Kong sampai Romania pun sudah. Betul tak? Betul kan? Tapi setiap pentas ni mesti ada kisah-kisah yang tersendiri. Jadi apakah pengalaman yang paling berharga bila Kak Alin bawa jiwa teater Melayu ni ke pentas luar negara? Bila kita bawa teater Melayu kita lah atau brand, kalau tak teater Melayu pun brand Singapura kita. Seperti anda-anda semua semua sudah menjelajah ke banyak negara. Saya mungkin saja akan dapat teka. Yang menjadi dorongan paling kuat adalah untuk membawa maruah atau jati diri Melayu kita untuk ditunjukkan ke persada dunia. Betul tak? Wow, betul. Betul kan? Bangganya kita bila orang menonton orang Melayu di atas pentas dunia, mereka akan bertanya, wow, ini dari Singapura. Wow, lihatlah bagaimana gahnya seni yang mereka bawa. Saya pernah tahu waktu tu di Romania. Pada hari pertama, kita membuat persembahan di cultural, dia punya Casa di Cultural, maknanya istana budaya mereka lah, dalam bahasa mereka. Tapi bila hari kedua dibawa naik ke atas gunung dan membuat persembahan di suatu katedral yang lama. Bayangkan gereja tu sudah tidak dipakai tapi dijadikan sebuah tempat persembahan. Wow. Dan kalau anda tahu, bangunan katedral macam saja mimbar kita kalau di dalam masjid, ada suatu tempat di mana alkofnya memberikan eko yang begitu cantik. Wow, resonance dan reverb yang bagus. Ya, reverb dia cantik sekali. Dan akak dapat nyanyikan lagu ni, dengar Oh, wow. Jelatih hinggap di jendela, aduh kasihan, kasihan. Bayangkanlah Mak Saleh tu semua. Dapat dengar suatu alunan Melayu yang begitu indah. Alhamdulillah. Itu sudah menjadi suatu hadiah yang tak boleh akak lupakanlah. Wow, memang benar. Walaupun macam saya juga, bila saya pergi ke luar negara, persembahkan tarian Melayu, muzik Melayu juga kan. Mereka penghargaan pada budaya Melayu kita ni, wah, sangat hebat. Sampai saya rasa macam mungkin orang kat sini rasa kita tak berharga ke? Berharga kan? Tanya Cik Abang tak, ni, dia pergi ke mana tu hari? Switzerland ke mana ke di Eropah? Wow, gah sekali. Betul, betul. Muzik Melayu dibawa ke sana. Betul kan bang? Kalau ke Oh, okey. Terima kasih Kak Lin. Okey, untuk Abang Yazis pula kan. Abang Yazis ni dah bawa muzik Melayu ke serata dunia juga. Ya, dari Asia sampai Eropah. Dan bila berada di pentas antarabangsa ni, mungkin mesti ada pengalaman yang sukar dilupakan. Apa pengalaman yang paling buat Abang Yazis rasa macam inilah semangat Melayu yang saya nak bawa? Yang suka ke yang tak suka ke? Dua-dua pun boleh juga. Yang suka tu ialah kita di sana tu ada semangat bergotong royong. Orang Melayu penuh semangat bergotong royong. Itu masih dikekalkan walaupun kita di mana-mana. Itu satunya. Yang sukanya kadang bila kita pergi ke luar negeri ni, kita dianggap sebagai raja. Seperti mana kan mereka cakap, kat sini kadang kita tak dihargai. Tapi empat luar negeri, bayangkan saya ikut PM, time tu masih Lee Hsien Loong, pergi ke Sochi, Moskow. I was treated like a diplomat. Pasport dorang ambil, kita duduk dekat lounge, dorang chopkan apa-apa tu semua. Lepas tu sampai di hotel, bilik dia suit tau, satu orang satu, sebesar-besar. Aku ni pendek, kecil. Katil dia punya super king, ada sofa, ada ni. Aku apa nak bawa kat sini ya? Lompat-lompat lah atas katil. Itu yang sukalah kan. Memang kadang bila kita bawa budaya Melayu, bila orang nampak, oh ada gendang
rebana dundang yang diorang tak pernah nampak. Ya kan, satunya. Yang tak sukanya kadang situasi pada masa tu ataupun situasi di 2004, saya masih ingat saya nak kena kasih workshop pada 200 atlet pada musim sejuk. This is the sound of rebana. Gendangnya mendak terus Kerana terlampau sejuk, dia dah jadi macam keropok. Saya keluar pentas, saya nangis. Pasal saya tidak dapat melaksanakan ataupun memperjuangkan inilah bunyi gendang Melayu yang aku bangga-banggakan, yang aku perjuangkan. Betul. Tapi pada masa itu kerana situasinya, bila terlampau sejuk, saya tidak tahu bila saya pulang, di situlah saya membuat satu rebana fiber skin. Bukan sekadar kerana nak menukar ataupun nak kata orang tu bertukarkan konsep, jadikan dia moden, tidak. Tapi keperluan pada masa itu, jika kita ke luar negeri dalam situasi yang sama, adakah kita dapat bermain ataupun melantunkan nada yang betul. Betul. Jadi di situlah kenapa sekarang Abang Aziz tradisional dia dah tak pandang, dia main moden. Tak, saya masih suka yang tradisi. Betul. Itu saja. Tapi sebab dengan keadaan yang meminta, sebab tu kita lakukan yang baru ni. Ya. Tapi untuk mengekalkan tradisi dan budaya kita juga. Ya, Betul betul. ke bang? Betul, Baik. betul. Tapi sebelum kita teruskan lagi, kita akan teruskan dengan sebuah lagi lagu daripada Nada Pesona. Tepukan untuk Nada Pesona. Jangan kau pandang bibir yang manis, karena dia bisa menghancurkan. Jangan kau pandang wajah yang indah, karena dia bisa meracunmu. Dengarlah hai teman, dengarkan bersama. Aku menulis bukan karena nama. Dengan sifat kasih pada sesama insan, dan menyatakan kasih sayangku. Kita sama, semuanya sama. Apa yang ada hanyalah kehidupan. Jangan kau dengar puisi dusta, karena dia merosakkan jiwamu. Dengarkanlah puisi di pusaka yang telah menurun hari ini. Dengarlah hai teman, dengarkan bersama. Aku menulis bukan karena nama, karena sifat kasih pada sesama insan, dan menyatakan kasih sayangku. Kita sama, semuanya sama. Apa yang ada hanyalah kehidupan. Ini adalah hanya kehidupan. Hanyalah satu kehidupan. Jangan kau alas hatimu itu dengan secebis warna keidaman. Biarlah seperti
beranai-anai, lambat laun hancurlah dirimu. Dengarlah hai teman, dengarkan bersama. Aku menulis bukan karena nama, karena sifat kasih pada sesama insan, dan menyatakan kasih sayangku. Kita sama, semuanya sama. Apa yang ada hanyalah kehidupan. Da 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 da. Da 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 da. Terima kasih. Ini soalannya untuk Abang Osman. Okay. Selepas lebih 40 tahun menabur bakti bang, Abang Osman kini menjadi simbol warisan seni Melayu yang hidup. Kalau Abang Osman boleh tinggalkan satu pesanan pada generasi pelapis tentang erti sebenar seni tari Melayu, apa yang Abang Osman ingin mereka pegang? Okey. Ini bukan mengenai seni budaya saja, tetapi kepada setiap individu. Bila awak lakukan satu, when you commit to something, lakukan hingga ke akhir jalan. Bermakna terus melibatkan diri, terus memperjuangkan. Yakin pada diri awak bahawa apapun yang berlaku, itu adalah cabaran dalam hidup. Jadi tak kira apalah dalam kehidupan. Bermain bola pun sama. Bila saya bermain bola, saya lakukan dengan sepenuh hati. Bila saya bersilat, saya lakukan dengan bersepenuh hati. Menari pun begitu juga. I want to be the best out of the best. Itu pegangan saya. Abang lah. Ya. Betul. Jadi pada generasi muda ni, lakukan dengan jujur, dengan ikhlas, dengan keyakinan yang bersungguh-sungguh, insya-Allah you will achieve what you start. Betul. Terima kasih Abang Osman. Baik. Sama-sama. Sekarang untuk Kak Adli pula. Okey. Ramai anak muda hari ini kan mengenali seni melalui media sosial kan. Tapi tak semua faham kedalaman untuk menjiwai teater tu. Kalau ada anak muda yang menonton persembahan Kak Lin, mungkin apa yang Kak Lin akan harap mereka bawa balik dalam hati mereka nanti? Okay. Bila kita menonton sesebuah persembahan, kan, selalunya lah, lagi-lagi kalau kita tengok teater ke, kita tengok movie ke, kita tengok filem ke apa, nanti kita tengok orang tu buat, kan, kita tengok, alah berlakon macam ni, aku pun boleh buat, jangan cakap aku, nenek aku pun boleh buat. Diorang ingat benda tu senang tau. Betul tak? Sebab apa? This is the contradiction of a good artist. Mereka buat apa yang susah menjadi senang. Sehingga orang yang menonton, orang tu ingat, alah mudah benda tu. Tapi bila diorang kena buat, Rasakan, baru diorang tahu, rasakan. It is not easy, especially when you're acting. Tak payah acting lah. Awak yang baca syair pun tahu kan. Kalau kita nak bersyair, mana kita nak ingat syair, mana kita nak make sure kita punya breathing cukup untuk melodi, mana kita nak buat presentation kita, muka tak nak RBF, kena smiling kan. Semua macam-macam. Diorang tak tahu. Sebab apa? Diorang tak mendalami. Jadi cuma jauh hari je lah yang kenal manikam kata orang kan. Therefore pada saya lah. Yang saya nak ingatkanlah pada generasi muda. Apa pun nak buat macam Abang Osman kata, buat dengan bersungguh-sungguh. Do your level best. Because itu you punya amanah. Tuhan mungkin turunkan you ke dunia ini untuk melakukan ia dengan baik. Jalankanlah tugas dan amanah anda itu. Terima kasih. Wow. Syabas. Jadi babi datu lah Kak Lin ni. Memang orang bahas ni.
Okey baik, ini soalan yang terakhir buat Abang Yazid kita. Selepas lebih 3 dekad dalam dunia seni dan budaya Abang, tentu Abang ada pesanan yang ingin dikongsi. Mungkin Abang boleh titipkan pesanan tentang warisan muzik Melayu dan mungkin apa yang Abang nak generasi muda pegang sampai bila-bila. Mungkin apa yang saya cakap ni kerana pengalaman hidup saya. Saya sudah 3 tahun mengajar di ACJC. Mungkin ada yang tidak dapat melihat ke hadapan, tapi bila mengajar di ACJC itu, saya dapat melihat ke hadapan. Saya ada setiap tahun 6 hingga 10 anak murid di ACJC yang akan mengambil muzik Melayu A-level. A-level Tapi sedihnya, tiada orang Melayu. Semua bangsa Cina dan India. Jadi di masa akan datang, 10 tahun akan datang, saya nampak lecturer yang akan ajar muzik Melayu bukan bangsa orang Melayu. Jadi saya minta pada ibu bapa sahabat andai, sokonglah sahabat andai yang ingin memperjuangkan budaya Melayu. Sokongilah anak anda yang ingin masuk bidang seni Melayu. Jika tak ada restu ibu bapa untuk anak-anak sendiri, mereka tidak ke mana. Saya bersyukur kerana saya dapat restu arwah ayah saya dan juga ibu saya sekarang. Terima kasih kepada ibu dan ayah kerana merestui saya. Di sinilah saya capai kerana restu mak bapak, doa mak bapak. Jadi saya minta pada semua yang ada di sini, restuilah anak-anak yang ingin menceburi seni bidang budaya Melayu. Tanpa restu ibu bapa, budaya Melayu kita tak ke mana. Lihat, saya dah nampak muzik Melayu masa akan datang 10 tahun nanti, yang ajar muzik Melayu bukan bangsa Melayu. Agak sedih. Sedih betul. Jadi saya minta siapa yang ada di sini, sampaikan pesan pada ibu bapa yang lain. Kalau kita tak menyokong orang Melayu, tak menyokong budaya seni Melayu sendiri, siapa kita? Siapa kita? Itu sahaja pesanan saya. Terima kasih. Terima Minta maaf, kasih Abang. Dia sentimental sikit. Tak apa bang. Pasal saya boleh nampak future. Itu Saya je. faham sentimen Abang Ya. dan saya juga foresee that this will happen in the future. Sebab itu saya juga mengambil pengajian lebih tinggi Alhamdulillah. supaya Syukur. saya dapat berkongsi dengan anak-anak muda kita juga, supaya mereka dapat mengajar dan teruskan muzik kita, muzik Melayu kita ni. Sebab tu kita ada acara seperti Muzik Kita Anjuran WGS. Jadi terima kasih kepada WGS Terima kasih banyak-banyak. menganjurkan acara seperti ini. Baik, sekarang kita akan mengambil satu soalan daripada para penonton. Kalau ada yang ingin tampil ke hadapan untuk satu soalan. Untuk semua atau untuk satu orang pun boleh juga. Ada tak? Ada. Okey, nampaknya kita ada Encik Afi Hanafi PBM. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejujurnya saya sangat tersentuh dengan penceritaan daripada Abang Yazid, Kak Lin, Abang Osman tentang membawa seni budaya Melayu dari Singapura ke luar negara. Kita buat persembahan sekadar untuk menyampaikan mesej bangsa kita, apa yang indah tentang bangsa kita. Tapi adakah menyampaikan keindahan bangsa, budaya bangsa kita di luar negara itu cukup? Ataupun adakah sampai satu ketika abang kakak pernah terfikir yang orang di rumah, di tanah air kita sendiri, penghargaannya tidak sama seperti orang luar negara? Pernah tak terasa macam, kat dalam negara sendiri, macam Fir kata tadi, agak kurang sedikit sambutannya. Tapi luar negara, wow, bestnya macam raja kata Abang Aziz tadi. Pernah tak terdetik soalan itu dan apakah yang ingin abang kakak sampaikan kepada bangsa ataupun orang kita di Singapura tentang cara menghargai seni budaya kita sendiri? Sekian, terima kasih. Terima kasih Encik Afi. Kita Soalan berikan kepada yang lebih berpidato di sini. Dia punya articulation tu lebih baik. Jadi orang lebih faham. Terima kasih Afi kerana memikirkan tu. Maknanya Afi ni seorang yang benar-benar mendalami apa yang kita tadi cakap sekadar sebagai orang kata permukaannya saja. Maknanya sekarang dia dah menyuruh kita untuk melihat lebih dalam lagi tentang isu ini.
pada Kak Lin, mungkin ni apa yang Kak Lin rasa, tapi mungkin saja suatu yang sama dengan Abang Osman dan juga Yaziz ya. Bukan tak ada pengiktirafan, bukan tak ada orang yang kenal kita, tapi perjuangan kita mungkin bukan untuk jadi famous. Perjuangan kita mungkin bukan untuk populariti, sebab tugas kita adalah menerajui kesenian dan kebudayaan dan warisan Singapura. Lebih-lebih lagi warisan Melayu kita. Jadi walaupun mungkin saja pada dasarnya terasa seperti kita kurang diberikan perhatian, kita kurang diberikan pengiktirafan, ada, cuma ni akak ceritalah. Legend-legend macam ni kan, bukan mungkin saja bukan orang awam yang kenal, tapi ahli seni, ahli budayawan, orang-orang yang mengangkat warisan yang insya-Allah kenal pada kita. Dan itu sudah cukup bagi kita untuk meneruskan perjuangan. Jadi, kembali kepada soalan tu, tak kenal maka tak cinta. Jadi bagi mereka-mereka di luar sana, cubalah berkenal-kenalan dengan kita supaya rasa cintanya. Baik, tepukan untuk semua tokoh-tokoh kita. Tepukan, terima kasih untuk Abang Osman Abdul Hamid kita, Kak Adlin dan juga Abang Yaziz. Terima kasih kepada anda semua juga yang telah bersama kita di Bicara Permata pada malam ini. Now, back to you. Perwira di kala harapan hati menghibur kala sunyi, pergilah berbakti membela pertiwi. Perwira janganlah kekanya bimbang untuk pergi berjuang, andainya kau gugur cita, gubahan mesra dan manja sebagai jati diri. Semoga kau berbakti berani berdiri. Majulah ke ganda maju jangan mundur. Perwira janganlah kekanda bimbang untuk pergi berjuang, andainya kau gugur jasamu dikenal. Dengarlah laguku cipta, gubahan mesra dan manja sebagai ganti diri. Bersama kau berbakti, semoga tabah hati. Tetangga di medan perang, adinda di medan seni, sama-sama berjuang, sama-sama berbakti untuk ibu pertiwi. Majulah ke ganda maju jangan mundur, hingga mohon doa restu, rela sehidup samati bersamamu perwiraku. Terima kasih.
Kita jumpa lagi. Sopan santun anak Melayu, senyum terukir bila disapa. Dalam pantun ku kirim rindu mengalir di dalam kata. Lemak manis ala amboi amboi, santan kelapa ala amboi amboi. Ku pandanglah manis ala amboi amboi, anak siapa? Lemak manis ala amboi amboi, santan kelapa ala amboi amboi. Ku pandanglah manis ala amboi amboi, anak siapa? Pohon senang, pohon meranti, di tengah-tengah pulau berindu. Adik di sana, angkang di sini, di tengah-tengah pulau menderu. Lemak manis ala amboi amboi, santan kelapa ala amboi amboi. Ku pandanglah manis ala amboi amboi, anak siapa? Lemak manis ala amboi amboi, santan kelapa ala amboi amboi. Ku pandanglah manis ala amboi amboi, anak siapa?
tak reda-reda, ributlah turun, ributlah turun bertalut-talut. Abang di hulu, adik di tuangan, ku hanyut rindu, ku hanyut rindu dalam perahu. Lemak manis ala amboi amboi, santan kelapa ala amboi amboi, ku pandanglah manis ala amboi amboi, anak siapa? Semuanya. Lemak manis ala amboi amboi, santan kelapa ala amboi amboi, ku pandanglah manis ala amboi amboi, anak siapa? Terima kasih. Lepas maghrib, dia orang datang rumah kita semua. Kenduri hari ke-7. Berapa ramai tu? 20 orang gitu. Dah lah. Pergi order nasi biryani 20 bungkus dari Saffrons. Dia orang kata, dia wife nak tolong masak. Tak maulah. Nanti you kena susah payah tau kemas dapur. Memang yang selalu kemas apa? Dapur is my territory. You punya tugas kemas satu rumah, vacuum satu rumah, lepas tu cuci toilet yang 2 tu. Your cleaning skills memang tip top. Tahu tak apa? I want to thank you for that. Sebab apa? I tahu tak semua suami kat luar tu yang sanggup kemas rumah. So I really appreciate it. Dulu, kan? Yelah, I buat ni pun sebab you pun buat macam-macam untuk rumah tangga kita. You masak sedap-sedap untuk I. I know you suka masakan I. Especially my asam pedas dengan mi Hong Kong. Betul tak? Dulu tu, baru kahwin. I pakai baju size M. Kau sekarang 2XL pun sendat. Thank you for taking good care of me. Actually kan, ramai orang ingat pergi makan kat restoran mahal, makan makanan yang mahal-mahal tu semua itu tanda cinta dan kasih sayang. But actually bukan tau. It's the spending of the time together tu yang penting. Betul. Kadang-kadang cuma makan prata dan share satu mangkuk lontong pun happy. Sebabnya dapat luangkan masa bersama. Itulah. That's love, you know. Sebab I ingat your auntie, masa suami dia, Cik Leman kan, meninggal dunia, I ingat lagi tahu how dia nangis menyesal. Yeah. I remembered. She cried. Ya.
Sebab apa Cik Nani katakan masa Cik Leman masih hidup, dia banyak tak tunaikan permintaan suami dia, banyak tak layan suami dia, tak spend time together. Itulah. Masa si Cik Leman tu masih hidup, Cik Nani tu selalu nak cari pasal dengan orang tua tu. Dia asyik cakap, badan muka dia. Biar dia rasa. Sekarang, orang tu dah tak ada. Menyesal pun tak ada gunanya. That's why I really want to thank you. Thank you for loving me. Thank you for accepting me. Seorang insan, terima cinta seorang yang segala kekurangan. Yang masa lampau dia penuh dengan kekalutan. Dan CPF pun tak ada. Actually kan, I berterima kasih dengan layanan yang you berikan, rasa cinta you, kasih sayang you dan perhatian yang you kasih kat I. Sebabnya I selalu terfikir tau, kalau isteri-isteri kat luar sana kan, kalau diorang terima layanan macam mana you layan I, mesti diorang tak minta suami-suami diorang tau, merengek-rengek nak belikan barang yang mahal-mahal tu. Jadi, you punya teori, kalau isteri-isteri kat luar tu dah dapat perhatian dan kasih sayang sepenuhnya daripada suami, diorang tak minta kasut mahal, tak minta beg mahal, tak minta pakaian mahal, tak minta barang kemas, percutian mahal, plastik surgery. Yelah sebab benda-benda tu semua kan, benda-benda yang mahal-mahal tu semua kan, itu semua untuk compensate tau, kekurangannya kasih sayang dan perhatian. Tapi itu my teori lah. I don't think it's the reality. Pandai cepat-cepat you kasih disclaimer Secara realitinya memang I tak mampu nak belikan you benda-benda mahal tu. But then again, I am very easily pleased tau. Dapat kasih sayang daripada you dengan anak kucing kita pun dah cukup. So I want to ask you jadi sekarang you happy tak dapat tidur katil besar tu boleh conquer satu katil? Say like that lah. I miss your hand under my cheek when I sleep. And now I don't have your warm body to hug. Alah, tu sekejap aja. Soon enough you will find someone new. Don't want lah. Anyway, I'm old already. Yeah, correct. You are old. But you are still charming, handsome and sado. Yang itu you aja yang cakap. So I want to ask you this So, if you remarry and then after that you die and then after that you go to heaven? Then I ask who will be with you? Me or her? Who's her? No lah, hypothetically speaking lah. I just want to know because I will wait in heaven and then after that I wait for you sekali she and you come along, this you and your new wife. How? I don't want to get married lah. Okay lah. I've got to go. Okay? I will talk to you later. But I want you to remember something. Okay? I don't want you to be sad. Okay? Please don't be sad. Because we have shared a wonderful life and a wonderful love together. Remember, okay? Yeah. Like I always said, sendiri mau ingat,
I will stay handsome. And you, stay beautiful. Rindu hatiku tidak terkira, terkenang orang yang jauh. Rindu hatiku tidak terkira, terkenang orang yang jauh, yang selalu bermain di mata, ibarat kumbang rindukan bunga, yang selalu bermain di mata, ibarat kumbang rindukan bunga. Bila ku pandang bulan di awan, parasmu yang cantik gemilang, makin lama jelas kelihatan senyuman menawan. Bilakah masa kita berjumpa, memadukan asmara? Bilakah masa kita berjumpa, memadukan asmara, yang senantiasa bergelora, menyala-nyala dalam dada, yang senantiasa bergelora, menyala-nyala dalam dada. Tak boleh ku lupa sekejap masa, ingin pulang kita bertata, tempat berlindung dan bergantung hati, ku puja sampai mati. Siapa Berikan yang tepukan tahu? boleh? Apa kabar Tuan? Terima kasih datang. Andainya aku bertanya padamu tentang bahagia, di mana nilai setia, di manakah puncak cinta? Mahukah engkau mengerti harapan serupa mimpi, ianya dapat terjadi atau hilang tak berganti. Semua. Sejarah mengajar kita menjadi lebih dewasa, meniti arus angkara. Lupakan kisah yang lalu, teguhkan tugu imanku, doaku buat kekasih.
usah dirindu, hilangkanlah dari hatimu. Doaku buatmu kekasih. Sejarah mengajar kita menjadi lebih dewasa, meniti arus angkara. Lupakan kisah yang lalu, teguhkan tugu imanku. Doaku buat kekasih yang dulu usah dirindu, hilangkanlah dari hatiku. Doaku buatmu kekasih yang dulu usah dirindu, buatmu kekasih. Doaku buatmu kekasih. Semua sekali yang kuat boleh. Doaku buatmu kekasih. Terima kasih Maya, terima kasih semua. Berpaut-pautan berpimpinan, beriringan meniti kehidupan. Berpaut-pautan berpimpinan, beriringan meniti kehidupan. Segala perkasa Seri pahlawan, bertanjak 5 dari seberang, tidak bermata jadi handalan. Berbicara tutur kata disebut orang, lemah gemalai tari berawal, sendu melirik menambah hati, tidak mahlegai tempat naungan. Temempur lagi tetap jual diri, sehidup dan semati. Beralun suara memuji, terasa diselimut. Berserah hanya kepadanya, memohon kesucian jiwa. Semoga dibebas bahagia sepanjang hari pada penglihat sasa. Segala budi tidak mengutuk sukma. Usahula tertulis parut luka, kamu dan dari Berpaut-pautan beriringan, beriringan meniti kehidupan. Berpaut-pautan berpimpinan, seiringan
masuk. Mari, jangan malu-malu. Naik. Ayo semua tepuk tangan boleh. Baiklah teman-teman, kita telah pun Baik, kita tepuk tangan semua. ya, kita tepuk tangan bersama-sama. Kita telah pun sampai ke hujung acara pada hari ini. Dan kami ingin jemput Prof Throat Center. Prof, boleh Throat Center bersama kami di atas pentas. Mari. Ya, silakan Prof. Ha. Ya, tolong maaf boleh tak kita berikan tepukan yang paling kepada untuk Prof. Mak, ni atas Mak. Sepanjang hari pada yang terasa segala budi